Okay guys, alamak, ni kod 51 ni apa benda ni? Aduh, kod 51 ni apa benda? Sebab kod 51 tu apa benda? Motor tak nak hidup. Aduh, kena kod 51 pula. Hai, akulah nak hantar barang ni. Baru boleh hidup. Kod 51 apa guys? Okay guys, assalamualaikum semua. So tadi kena kod 51 tak tahu kod 51 kod apa. So far apa ni, seperti kau nampak, kepala ni bahagian dia punya fairing ni just pasang je, aku tak ikat lagi. Just mengharapkan dia punya klip saja. Aku harap kuat lah. Sebab apa? Aku sekarang ni nak on the way ke Wang Semaju, nak hantar 2 blok dekat Apik MPR. Aku harap dia masih ada kat kedai. Kalau dia tak ada, cuma aku harapkan kedai tu masih buka. Sebab aku nak drop barang je, untuk minta dia lay blok. Video sebelum ni aku ada nak pasang motor customer aku, dia punya blok tu. Kemudian apa ni, spek 63 je, tapi dia tak muat dekat dia punya rumah enjin. So nak lay supaya lepas dekat rumah enjin. Dan motor aku seperti kau nampak, meter dah hidup. Meter NVX V2 sudah hidup. VVA pun ada, RPM pun ada, meter minyak pun ada, kilometer pun ada. Sebelum ni meter ni tak hidup. So agak bosan sikit lah. Tadi pelik, waktu nak start tu kena kod 51. Aku tak tahu kod 51 tu apa. Aku risau ni je. Aku risau nanti bila aku nak on the way balik kena kod 51. Aduh, susah pula tak dapat nak start motor ni. Tapi aku cakap tak apalah, percaya perjalanan Allah. Niat kita baik, InsyaAllah kita balik rumah dengan keadaan yang baik, orang kata kan. InsyaAllah. Let's go. Kita pergi ke MPR Motorsport. Woohoo! Yeehaw! Jalan jam lagi ya. Orang balik kerja ni. Let's go. No, kalau MVN dia naik bukit laju macam nak je dia pergi. Sedap gila. Kalau ni skuter-skuter lain ke, macam aku pernah pakai Avantis, naik bukit tu dia agak tak ada power sikit lah. Tapi kalau macam MVN ni power sikit lah. Tak tahu lah, mungkin sebab dia punya puli besar kot. Agak cantik aku punya dashboard. So kepada korang yang tak tengok lagi video sebelum ni, yang aku pasang meter ni, so boleh tengok selepas korang tengok video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harap kedai MPR buka lagi lah, jangan tak buka pula. Aduh, kedai tu buka tapi macam dah tutup. Buka ke tutup? Uish, dah tutup lah geng. Aduh, dah tutup. Uish, buka lagi. Alhamdulillah. Rezeki. Cik, Apik lagi? Oh, Apik ada motor dia ada. Tu T-Max. Wait, kasih wait. Nak servis wait. Got me down again.
Okay guys, alhamdulillah Hafid tak balik lagi. Cuma ada dua barang. Satu yang 65 aku tinggal. Aku minta tolong sangat dengan Hafid buat yang 63 tu dulu. Okay guys, alhamdulillah untuk 63 Hafid dah tolong buat mantap. Dan sekarang ni aku nak on the way balik. Aku dah cakap dengan Hafid, sorry Hafid, tak dapat buat lama. Aku gerak dulu. Alamak, cuaca nak hujan ni. Gerak lu. Wow, hujan guys, hujan. Aduh, tok sebelah. Nasib baik motor aku boleh start. Sebab tadi takut kod 51 ke? 51. Kod 51 tadi tak nak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Yeeha! Let's go, let's go. Tok mat. Ni kalau pedal ni licin, terjatuh bahaya. Sebab sebelah ni aku tak sempat pasang ni. Yang ni pun skru aku tak pasang ni. Asal boleh motor ni bergerak ke. Sebab yelah Y15 aku, video sebelum ni aku dah jual lah Y15 aku. Kemudian untuk LCV8 aku sport rim dengan swing arm tak pasang lagi. RZ aku pula, RZ memang lah takkan bawa untuk bawa barangnya. RZ aku sport cat rantai pun tak pasang lagi. Aduh, ada banyak-banyak motor tapi itulah semua untuk parking Zul. Motor ni berkhidmat untuk kita, bukan kita berkhidmat untuk dia. Betul lah tu. Hey, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kemungkinan kau tengok video aku ni, mungkin aku dah ada dekat Perak ke Cameron ke. Sebab yelah bini aku nak ajak jalan-jalan. Tapi itulah, seperti yang tahu video aku sebelum ni, aku ada cakap kereta aku orang langgar tu. Aduh, buat hal betul lah. Itulah, kereta parking pun orang nak langgar. Aduh. So aku tekan orang yang untuk claim insurance tu, untuk siapkan kereta aku sebelum hari Khamis. Sebab aku memang betul-betul nak pakai kereta aku tu. Sebab aku memang tak nak sewa kereta ke, tak nak pakai kereta lain ke, tak nak pakai kereta pinjam ke. Aku memang nak pakai kereta aku sendiri. Sebab yelah, kereta aku elok je parking, orang langgar. Kalau nak ikutkan aku punya emosi zaman-zaman dulu orang kata memang aku dah hayun penumbuk dekat orang langgar kereta aku. Tapi itulah, nak buat macam mana. Nasib baiklah dia bertanggungjawab. Dia patah balik. Dia kata minta maaf lah saya tertidur. Tapi itulah, tanggungjawab dia tak sedap kan. Tanggungjawab dia claim insurans. Tapi nak buat macam mana, memang rule dia macam tu. Report dah buat, so dia pun kena saman. Macam kita orang tak lah, dia salah. Tapi itulah, kita claim atas nama dia. Macam tu.
Wow. Weh, accident. Patutlah. Asal belah kanan ni ramai sangat kereta kan. Jalan jam pula kan. Tegak 120. Oh. Tegak 120 mat. Tegak 120. Okey, tu tegak 120. Kalau tunduk udang mungkin 127 ke 128 ke. Macam tu lah. Okay guys, seperti yang nampak sekarang ni dah siang. Dan Alhamdulillah tadi pun aku dah minta tolong Akil apa semua ambil blok aku. Sebabkan kalau nak ikutkan kat sini, ni adalah blok 63 yang delay malam tu. Kemudian dah settle. Dan sekarang ni pun kita dah pasang. Yang ni spek 65 buat road main head. Cuma yang tu buat road main gearbox, kemudian potting head standard. Ni head standard kita kena potting. So far kita naikkan enjin ni dulu sebabkan kita nak ada ruang, bagi ada space sikit. Yang ni pun boleh settle cepat, tapi itulah nak kena potting ni ambil masa sikit. Kemudian dia nak minta buat steering cone sekali. So steering cone ni pun sebelum kita nak naik enjin, sebelum motor ni jadi berat, kita buat dulu steering cone macam tu. Contohlah. Tapi tengok macam mana nanti. Okay. So korang boleh nampak kat sini. Ni adalah V1 yang aku akan pasang enjin ni macam tu. Guys, alhamdulillah aku hantar hari Senin. Hari Senin, sekarang ni hari Khamis. Ibarat Rabu petang tu dia dah settlekan kereta aku. Seperti korang nampak. Depan belakang. Kereta aku dah settle lah. Yang bengkok-bengkok tu, yang pecah-pecah tu dah settle lah. So, yang ni aku ambil kunci. So, kalau korang nak claim insurans ke kereta ke, nak proses cepat, sini. Okay. Okay guys, Alhamdulillah kereta aku dah siap. Tadi aku ada jumpa dengan nama dia Uncle Choi. Uncle Choi, nama dia Uncle Choi. So Uncle Choi tadi ada cakap, so mana geng-geng korang yang ada berlaku kemalangan ke apa benda yang nak claim insurans, so kalau macam tak teruk sangat lah, dia boleh buat proses cepat lah. Tapi kalau teruk main body apa semua, so proses tu tetap lambat lah. Macam aku, body aku tak ada rosak, cuma cuma macam part-part macam bumper aku dengan ada kemik sikit dekat bahagian bonnet. So dia repair, siap repaint apa semua, cun lah orang kata. Dan apa ni, proses daripada hari Senin aku hantar,
Hari Rabu petang tu dah siap sebenarnya, tapi dia hari Khamis tu dia bagi tahu Khamis pagi tu bos cat dah kering apa semua, you boleh ambil kereta macam tu lah. So bagi aku laju kat sebab memang minggu ni aku kena ada kerja sikit kat Cameron. So aku kena apa ni, cabut strawberry. So aku kena kerja sana. So benda tu aku, sebab tu aku mempertekankan kat bahagian insurans ni, aku nak cepat kereta aku ni siap. Macam tu. So pada korang yang masih baru dalam YouTube channel aku, jangan lupa subscribe. Okay? Peace. Hidup guys, hidup. Dia punya minyak ni, minyak dia minyak lama. So kena bersihkan dulu minyak dia. Aku rasa dekat bahagian dia punya fuel cock ni dia dah kotor. Dia dah kotor. So kena tukar fuel cock yang lain lah. Sebab aku rasa dia punya minyak lama ni terkumpul dalam ni. So dia, bila minyak lama terkumpul, dia akan jadi rosak tau. Macam tu. So motor sudah hidup, alhamdulillah. Minyak hitam okey, semua okey, tak ada leaking. Oh, ni ada gear ni. Mantap. Kan betul lah ada gear. Gear 3. Okey, dah free, dah end. Mantap, mantap. Wadi.